Ustaz Amirullah 2 kali guna kad emas tanpa perlu berhutang. Tuan-puan, Ustaz Amirullah kahwin tanpa hutang dan diijab kabulkan dengan mas kahwin sebanyak 7 dinar. Sejak masih bergelar pelajar lagi, Ustaz Amirullah berusaha dan konsisten dalam membuat simpanan emas. Bagi anak muda, jangan tunggu ada calon baru nak menyipir. Apabila ada calon, nanti boleh terus melangsungkan perkahwinan tanpa ada halangan dari segi kewangan. Ini adalah matlamat simpanan emas Ustaz Amirullah yang mana beliau berkahwin tanpa hutang dan menghadiahkan isteri beliau sebanyak 7 dinar sebagai mas kahwin. Ustaz Amirullah juga menggunakan tabungan emas beliau untuk renovate rumah. Ada emas, insya-Allah kita tidak akan berhutang apabila memerlukan. Saya tak suka berhutang untuk buat sesuatu perkara. Kalau boleh guna dengan duit yang ada sahaja. Namun duit yang ada tak cukup untuk tampung kos renovation rumah ini. Alhamdulillah saya ada emas, kata Ustaz Amirullah. Tuan-puan, di sini kita dapat saksikan Ustaz Amirullah menggunakan dana simpanan emas beliau untuk melangsungkan perkahwinan dan juga untuk membuat renovation rumah beliau, tuan-puan, tanpa memerlukan pinjaman ataupun loan daripada mana-mana pihak. Tuan-puan, ini adalah kelebihan simpanan emas kepada kita, ianya berguna apabila sewaktu kita memerlukan. Jadi tuan-puan, untuk menjadi penyepit emas, tuan-puan boleh like video ni, follow saya, rujuk di profil saya, buat pendaftaran. Saya akan hubungi tuan-puan untuk bimbingan ilmu emas. Assalamualaikum.